Petua lembutkan hati anak. Jangan balah depan anak. Jangan balah depan anak. Kemudian jangan kata-kata yang keras-keras kepada anak. Walaupun anak tu tidak betul ataupun salah. Kalau jahat sangat, kata baik. Dia buat benda yang jahat, mai sekejap baik. Baik, mai sekejap. Kata gitu. Nak ibu. Kerana ibu mulut lebih masing, lebih mustajab. Orang tanya Rasulullah, 3 kali ibu lebih hebat doa daripada ayah. Lepas tu Imam Qurtubi kata, bila anak kita degil sangat, bagi pihak ayah, jadilah ayah itu kawan bagi dia. Sebab anak yang degil, dia baik dengan kawan, tapi dia degil kata ayah dia. Maka kita kena jadi kawan dia. Faham? Duduk martabat kawan. Dia pun jadi macam kawan dia, dia seronok dengan ayah dia. Bagi mak pula, baca Yasin, tiup dia air, niat lembutkan hati anak, beri minum ke anak. Soalan seterusnya,